Okay, so instruction dia kat sini, avoid the guard. Kau nampak tu? Avoid the guard, feel your hunger and thirst. Kau nampak tak tepi tu ada kita punya lapar dengan haus. Kenapa orang ni? Kau baca sini dulu boleh tak? Aku nak baca dulu. Find the missing child, ada budak hilang. Lepas tu survive 24 jam dan last kali escape. So sekarang ni dah 44 minit 45. Ada $100. Oh, atas tu Ambil $100 weh. tak sampai sejam lagi weh. Apa benda yang aku ambil weh? $100. Bukan, aku ambil meja. Weh, nak juga Allah. ambil meja. Oh, ni senjata kita kot. Aku balik meja. Aku pegang ni. Balik weh, balik meja. Macam mana kau nak? Ni lari Oh, ni lari. Okey. Okey, lari. Ni balik je lah. Tahu dah buat dah ni So ni dia tulis ni, avoid the guard. Kau baca tak instruction ni? Kau baca boleh tak? Kalau nampak guard kena lari daripada dia. Sebab dia Lepas tu kita kena tengok kita punya. Kau pegang aku siapa ke meja? Tak nak, aku tak nak pegang apa-apa. Kau pegang pula. Kau tengok makanan dengan minum tu kalau sikit kena jaga kau mati kan. Lepas tu kita kena cari budak hilang. Lari. Footstep. Okay, sekarang dah 2 jam tau. Lagi 22 jam. Kena 24 jam survive. So, boleh masuk juga. Oh, boleh masuk je mana-mana. Okay. Dia ya Allah. Kok kerusi? Dah lah, aku bawa meja lah. Bawa cepat. Dah lah, jom lah. Ni untuk bunuh kot. Tak nak aku nak bawa ni. Nampak? Dah, jom. Jom. Boleh masuk semua ni, semua kelas ni. Tapi tak ada apa. Sana. Sekejap. Ada tak pokok? Aku nak bawa pokok. Ada kat tepi tu. Tu ujung tu. The PA click on the Pedro Road P title. Apa benda ni? Ada ni. Kau jom pergi cafeteria. Aku bawa kerusi ni weh. Sini. Jom pergi cafeteria. Mana? Dah lah malas aku bawa pokok ni. Uyo, luasnya. Baling lah. Baling je. Baling kerusi. Apa benda ni? Oh, ni makanan. Kalau kau jumpa makanan kau ambil tau. Kalau dah ambil dah ni ada kek. Yelah. Lepas tu tengok tepi tu. Takut kau punya ni. Ambil air. Weh, stamina sikit. Weh, kalau energi aku tinggal sikit macam mana? Dekat makanan dengan air ni dia ada tambah energi sikit. Air ambil tak? Tak ada pun air. Aku jumpa air. Tak, kalau jumpa ambil lah. Bila-bila. So, dia kata macam ada kena cari kunci. Cari kunci kat mana? Ni air. Ni air. Sabar. Kau jangan ambil. Tak payahlah bawa pokok tu. Mana air? Ni. Ambil. Ada lagi. Banyak. Banyak. Ada bandage. Aku ambil bandage. Dia ada ni. Apa tu nama dia? Bandage. Apa? Ada duit weh. Kat mana? Oh, semua dapat. Mana? Tak, biar je lah aku ambil. Semua dapat. Sekejap pergi belakang ni sekejap. Sini. Sabar. Lampu boleh. Buka lampu lah. Gelap lah. Weh, tu siapa? Guard ke? Weh, jangan dekat dengan dia. Kau ke mana? Weh, kalau kau nak bandage bagi tahu aku. Aku ada 2. Mana guard tu? Nak air anggur. Aku nak baling mana? Nak. Apa ni? Oh ya, aku nak ambil. Sana banyak lagi. Sini banyak lagi makanan ni. Alamak, inventory full. Macam nak pakai? Tekan je lah makanan tu. Aku nak ambil kayu golf ni. Macam mana? Aku minum air lah. Tak apalah, aku minum air lah. Ambil kayu golf. Dah. Simpan je. Aku dah minum air lah. Okay dah. Mana kau? Aku nak makan lah. Kita pegang flashlight weh. Kejap aku nak ambil cheese. Oh, nak juga cheese. Ambil je lah mana-mana yang jumpa. Pegang flashlight Okay, jom. Kau nak pergi mana? Keluar lah daripada cafeteria ni. Nak duduk sini lama-lama buat apa? Ada guard kat situ. Ada susu. Ambil.
Dah lah, jom. Ada guard lah. Sini. Susu nak. Okay dah. Jom weh. Sini. Tak nak pergi sini. Hmm. Weh, dah 7 jam dah weh. Tak perasan. Mana weh? Mana? Aku pergi jamban jap. Sama kau. Oh ni. Oh, aku dah jumpa ni budak ni. Naura. Try kau keluar dari jamban. Ni aku ni. Nampak? Aku nampak lampu kau. Try kau ke aku. Ni. Ni budak ni hilang. Kau nampak kat Oh. tangan aku ni? Dah, lepas tu aku nak buat apa dengan budak ni? Tahu lah. Pergi kat kelas balik tau. Jom. Mana jalan keluar? Sini. Ni jamban lain ni. Nampak tak aku bawa apa? Baby. Bukan. Ni. Sini lah. Mana jalannya? Tak nampak? Sini. Ni nampak tak apa? Nampak tak aku bawa apa? Tandas jamban. Apa? Jom. Kau nak balik kat siapa sih? Kau tengok budak tu nangis. Kau nak kat sini. Bukan. Sana. Kenapa ni hijau tapi tak boleh buka lagi? Ini. Mana Lepas tu kita nak buat apa kat budak tu? kelas kita? Bukan. Bukan. Semua sama. Tak dah tadi kelas kita ada tu tulisan. Tulisan. Tulisan Mana? sekian. Mana ada sini? Rina aku ada donat. Donat ambil lah. Makanan ambil. Nanti boleh full kan. Tak, aku nak minum susu. Ni lah kelas kita. Mana je. Nah. Mana? Plus. Weh. Mana budak tadi? Ada aku jumpa cheese. Kau ambil? Ambil lah tu. Cheese. Tepi kau. On. Apa je kena buat sebenarnya ni? Okay, aku dah find missing child. Feel sama. Daripada tadi dah aku ada. Buang jap tu sampah ni, aku nak makan. Makan cheese. Tu minum air. Aku nak naik. Aku dah tak ada makanan ni. Nak cari je. Aku ada cheese. Tak, aku nak cari. Tapi makanan banyak kat cafeteria je tadi. Ni mana dah pergi cafeteria? Ni benda ni boleh buka locker. Buka. Ada air. Yeay. Ya, aku ada air. Aku nak makanan. Air aku dah ada. Ya. Kalau kau jumpa makanan kau bagi tahu Apa-apa je. Bagilah aku. Yalah. Kau dah ada kan? Ke kau tak ada? Ni ada kunci. Bukan. Ni Aduh, ni flashlight. air. Ni banyak air. Aku nak air. Air aku satu. Air aku 2. Okey dah. Ada makanan tak? Tu baby. Tak ada makanan. Okey dah. Budak ni memang tak boleh buang. Memang kena bawa. Bawa dia ke mana? Wah, ada flashlight jatuh Weh, sini jap. kenapa ada orang? Ni siapa sih? Bergerak ke? Ya Allah, bukan ni tengkorak. Janganlah buat lawak orang ni. Weh, Ada ni bandage. buang kelab ni weh. Aku kan dah Tak ada. boleh penuh. Aku ada baby dengan air. Kau minum dah air tu. Aduh. Sekejap. Kenapa? Tak boleh sebab aku ada baby. Baby tu berat. Baby tu besar. Inventory aku full. Salah. Tak ada apalah sini. Jom. Ya, weh. Apa? Kau ni. Nak. Aku nak makanan. Weh, Alah, tak boleh. Sekejap. Pakai bandage satu. Yes, jom. ni apa ni? Oh, Aku satu air, satu ni je lah. Satu air, satu makanan. tak ada makan. Jom cari lagi. Ni masuk ni. Kau ada dalam ni. Ada duit je. Bagi tahu aku. Aku dapat duit. Duit mana nak tengok lah. Sebab duit tu kalau banyak. Ni ada air Coca-Cola. Ni kek ambil lah. Ya. Aku kena minum dulu sebab tak cukup. Aku cukup. Tak cukup inventory. Okey dah kau. Lepas tu mana lagi yang kita tak pergi lah. Cafeteria dah pergi. So terus ni je lah. Terus ni tadi mana ada kan? Ada air je. Sorry dah ambil. Aku yang ambil. Bila kita jalan kat cafeteria. Weh, Pak Satam. Pak Sotong? Weh ada 2 orang weh.
Hati-hati. Oh, sana. Kau ke mana sana? Sini tak ada jalan. Alamak, mati. Alamak, aku mati. Aku mati. Oh, duduk dalam kelas tak jadi apa Aku mati. Aku makan dulu. Aku mati. Okay, aku nak bandage. Weh, nasib baik aku ada bandage. Weh, aku boleh tambah nyawa. Kau mana? Aku dekat sini. Oh, okay. Kalau kau ada bandage, kau boleh tambah nyawa tau. Aduh, orang tu dekat depan lah. Bandage tu apa? Untuk ni, kalau kau terluka, dia akan tambah nyawa. Weh, yang bahaya weh, yang mata merah tu. Hati-hati. Oh, dia tak boleh masuk kelas. Tapi aku dah terperangkap dalam kelas. Nah, tengok ni. Aku dah terperangkap. Dia dekat luar. Macam mana aku nak pergi sana? Aku pun tak tahulah. Dia memang pusing sini je. Tak apa, dia ada time dia kot. Time dia pusing sini berapa minit je kot. Nanti dia pergi tempat lain pula. Most lost je. Ada lagi ke Sabtu tu? Ada depan aku. Aku rasa dia kena cari ni. Nara, kita kena cari kunci. Kau tunggu je Jumpa pizza weh sambil-sambil. Dalam aku seping. Memang sekeping je ada. Aku kena minum. Aku jumpa apple. Aku lapar. Weh, Bukan lapar, haus. Siapa ada air? Aku ada air masak. Tapi masak aku kat sini. Sekejap. Oh, ada air. Tak apa. Aku ada air. Ada orang tu lagi ke depan kau? Tak ada. Aku dah keluar bilik lain dah. Tunggu sekejap aku nak pergi. Dan nak... Weh! Ramai weh. Tengok ni. Tengok. Naura, masuk sini. Ada bandage? Weh, dia masuk. Dia masuk! Allah Akbar, dia masuk. Aku... Baling kerusi. Padan muka. Tak kena lah. Alamak. Tak ada bandage. Keluar. Tak ada bandage. Keluar. Tepi lah. Aku dah masuk bilik lain. Tak ada bandage. Susah. Tadi aku ada. Weh, kau okey tau? Aku baling meja. Sekejap. Mana kau? Aku dekat tempat yang tadi tu lah. Aku nak try baling meja dia. Tak kena lah. Allah Akbar. Tak kena. Mati aku. Menyesal. Aku menyesal. Belum mati lagi. Tapi dia kejar aku. Belum. Cepat. Tak, aku tak ada bandage. Ya, aku kat sini. Kau pergi dekat tempat Pintu. aku sekarang. Cepat. Dekat kau ada ni. Ada guard. Malam ibu. Weh, aku mati. Weh, aku tak ada bandage. Aku mati. Mati anak kau. Mati. Revive. Apa? Allah Akbar. Bukan revive. Back to lobby. Asal aku boleh bergerak lagi? Weh. Allah. Apa aku masuk? Dah 17 jam dah. Weh, rugi. Sikit lagi nak 24 jam.